Guys, assalamualaikum guys. Sekarang kita nak pergi ride ride Kelantan. RZ Legend. So sekarang ni aku bawa skuter skuter. Ni RZ. Exhaust perang. Memang exhaust perang ni. RZ ni. Exhaust perang. Ada member lagi. Member aku pun pakai skuter juga. Ni skuter dia. Elegant 250. Sama lah aku punya kurang lah. Tapi ini memang perang. Ada antena. Apa-apa hal nanti kita update. Tunggu member-member lagi. Tengah on the way. Tak ramai aku, 6 orang je. Okey, kita dah start sekarang dekat BSP Gombak. So, ni member satu geng, satu kapal dengan motor sama. Ni apa tu? Honda ADV. Satu RS. So, kita sambung lagi. Lala dah jumpa polis. Tak pasal sempat lagi. Awal mula pertama mula dah bagi hint dah. Sempat lagi dia balik. Pap. Nanti yang bentar. Sampai bulan. Sampai. Habis kita habis lah. Jadi tak puas makan tadi bulan. Berhenti makan. Lepas makan sambung balik. Merah mata. Biasa maghrib mata kalau nak kejap. Petron Gua Musang. Jam pukul 5 sampai kat sini. Relax isap ukur dulu. Lepas tu kita sambung pula. Ini sampai pukul 8, 9. Masjid Bulu. Saya dah penuh dah. Okay guys, aku baru sampai guys daripada KL ke Kelantan sebab ada event. So sekarang ni aku berada dekat homestay Wiladi Mimpi. Janggut udah keluar. Tapi homestay ni memang terbaik lah, cantik lah. Siap ada kolam mandi apa semua. So yang nak pergi RZ member 2 orang je.
Ni bilik nombor 2 kot. Besar juga bilik dia. Ada TV. Tapi sewa dia guys. Sewa dia 750 satu malam. Tapi datang ramai-ramai lah kongsi. Seorang memang tak boleh nak bayar kan. Okay guys, kita sambung program besok pula macam ni. Janggut tak cukup, janggut nampak orang putih lah ni. Janggut putih ni. Nanti mandi air kita cukup lah. Baru tidur guys. Pukul 6. Sejuk. Kita minum petang. Minum petang tu. So rasa badan gila. Penat. 456 kilometer pantai guys. Macam mana boleh ni dia padam ni ke? Auto sini kot. Ya, kena semua pakai lagi. Sekejap je semua dia panas. Kain dia macam ni. Kalau dia kena gambar tu Udah. Kena main minyak sikit. Nanti dia mati. Susah nak hidup. Kena main minyak. Jangan bagi dia mati. jalan kau Ni masa dia ni Dia ya. Payah dia lah. Yelah, langgar lah kan. Tak ada lah. Luka-luka je lah. Tiga jenis ke 4 jenis sikap tu. Biar orang kejam aku, biar orang hina aku, janyuk bilu aku naik. Oh ini barang aku jual batu orang beli. Nak jaga apa? Tahap tu. Kebut-kebut orang beli. Kena buat gila yang tu lah. Kata buat yang tu Labu lah. orang tak kenal. Labu lah. Dia detect aku je. Tu boleh detect ni. Kat ni jual mana? Orang ni. Kan tu boleh dadah awak. Dia jarang buat yang tu tadi, video tadi tu biar orang tengok, biar orang kejam. Daripada kurus, mari jadi gemuk. Makan banyak lah. Video makan dia dah ambil tadi kan? Gambar makan dia ambil tadi kan? Apa dia? Gambar makan. Ambil. Okey. Assalamualaikum guys. Selamat pagi. So hari ni hari kedua di Villa di Mimpi. Bukan. Villa di Mimpi. Suasana pagi. Kita kena kopi dulu. Kopi. Layan rokok. Lepas tu kita mandi kolam. Suasana pagi di Villa Mimpi. Villa di Mimpi. Salah dulu.
Suasana pagi di kampung. Ini semua jentera-jentera kita akan beraksi sekejap lagi. Tunggu semua tidur je. Lepas mandi kolam, sejuk. Mata ungkak je. Sambung minum kopi je. Macam mati bini ya bang. Aku pagi-pagi lagi aku bangun mandi kolam. Sejuk dengan Maggi. Hari ni kita masak Maggi. Best ni kalau pergi riding group ni, ada tukang masak, tukang mancur air, tukang kemas, semua komplit. Jadi dia punya ride jadi best lah. Dia jadi Marvelous. over. Hari ni kita akan buat Maggi goreng ni special ala tom yum, ala Thai daripada kedai Krotai. Dalam ni ada daging, ada ni ada daging dia nampak ni. Daging ada ayam, ada kacang panjang, ada kailan, kemudian ada pula bawang, bawang putih, ada pula cili pula. Memang mantap lah. Game over. Okey. Mantap abah. Sedap ah, tengok Semua sedap. ada. Kita ada chef, Ada kita chef, ada helper, ada kita helper, ada housekeeping, housekeeping, kita ada maintenance. Dah boleh buka hotel lah. kat hotel lah. Ha. So kita-kita je lah yang bekerja. Itu kita ke? Tengok. Ni menu hotel ni. Hotel 7 bintang ni. Maggi ada telur dadar. Kau ada? Itu Thai. Kita punya menu hari ni pagi ni. Semalam. Ya. Korang bilang kita pagi ni Maggi pun ada,
Housekeeping yang rumah. Put. Ada 4 bilik. 4 bilik je. Itu besar. 4 bilik. Rumah besar. Ni tempat meeting. Oh, tempat meeting. Kursi-kursi raja-raja. Oh, lebih pada cukup ah. Tarik tu enggak? Kawan baru seminggu ni kau mana bini nak uji? Oh ya, kau nak Nama pengantin mana? Double stand. Ha? Tak ada.